Jawapannya tidak. Pahang tidak akan mengikut cara yang Terengganu. Sebab kalau kita nak buat ni, kita nak buat lebih baik. Jadi kalau kita nampak perkara ni jauh lebih kurang ataupun daripada apa yang telah kita sediakan, tentu kita tidak akan mengadakan atau mewujudkan dan meniru apa yang telah dibuat. Misalnya contoh di Terengganu. Contoh Terengganu, misalnya contohnya, saya tak tahu sebab apa ada orang ceka bangkitkan soalan ni. Di Terengganu, bonus untuk pejabat awam ialah RM500. Bonus untuk pejabat awam di Pahang ialah 1.5 ataupun sebulan setengah. Sagu hati untuk hari raya di Terengganu ialah RM500. Di Pahang, kita bagi RM1,000. Ya, minta laluan sikit. Saya nak betulkan sikit fakta. Tabung bencana di Terengganu tahun 2004 diperuntukkan sebanyak 1 juta. Tahun ini diperuntukkan sebanyak 2 juta. Penerima yang dah terima sebanyak 588,000 RM1,000 daripada 679 penerima. Jadi supaya kita fokus kepada tabung bencana, apakah kita nak buat atau tidak, itu saja soalan saya. Tak perlu melirik pada lain. Terima kasih ada juga. Saya nak maklumkan Pahang wujudkan tabung bencana. Hanya tabung bencana Pahang ialah dalam tahun 2023 hanya 7.6 juta. Hanya 7.6 juta. Tahun 2024 tak banyak, 10 juta. Dan tahun 2025 kita cadangkan 10 juta. Hanya 10 juta. Hanya